Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, update yang tadi 2 bulan lepas sangat saya buat ni. Saya buat tuk tu So kita nak tengok lah jadi lagi tak. Sebenarnya pokok cincah hijau ni dia senang nak keluar akar. So kita tengok jadi tak. Tengok akar kat dalam. Dah ada dah. Cuma kering lah. So nampak tak? Dah keluar akar dah. So saya potong ni. Tengok akar dia kalau macam nak banyak. So potong dia. Bismillah. Okay, so saya dah bongkar Ini akar dia. Akar dia dah tumbuh dah. So kita boleh tanam.